Oh faham 2017 last. Kenapa orang suka warna-warni man? Menunjukkan elemen ceria tu. Kita boleh je buat tanpa warna. Color ni dia ada dominant color, dia ada primary color, secondary color. Pahang kan Go tu mungkin satu warna yang agak stand out, dan yang lain tu adalah gabungan-gabungan. Dan jarang buat logo yang lebih pada 3 color. Saya rasa tak tahu lah, mungkin designer pun ramai yang tak betul-betul aware isu sejauh mana pemilihan warna dia tu betul-betul tepat atau tak. Tapi itulah masalah kebanyakan designer, ialah bila dia buat, dia tak reti nak refer, nak check hasil kerja yang profesional. Research lah. Buat research. Bila kita buat research, baru kita tengok, punya macam ni. Semua color ni sebenarnya very specific. Sebenarnya macam bendera Malaysia pun ada variation dia tu. Biru, kita boleh main color bendera Malaysia yang nampak macam bendera Malaysia lagi. Implementation tu kadang kita tak akan dapat idea tu, melainkan kita buat research dan tengok hasil kerja orang lain. Even pada saya sendiri lah, yang walaupun dah bertahun dalam industri, akhirnya kita ni kena sedar hakikat bahawa kita ni bukanlah bijak mana sangat. Jadi sebenarnya the simplest approach ialah copy the great work. Steal from bukan copy, steal. Steal from the great people. Masukkanlah kita punya ni sikit kan, perencah kita kan. Tak ada, sebenarnya saya dah pernah sebut sebelum ni kot, saya tak ingat. Manusia ni dia memang tak dapat nak cipta sesuatu daripada kosong. In anything pun kan, kita always need inspiration. Dan inspiration tu datang daripada alam lah. Dan alam tu siapa cipta? Tuhan lah, Allah lah yang cipta. So kita ni manusia memang memerlukan inspirasi. Kita tak boleh create something. Sama juga dengan proses design. Saya pun lalui proses design ni, memang saya akan ambil masa 1 hari, even 2 hari, just research je. Letak semua logo-logo yang saya pernah jumpa, mana works, mana tak works, mana yang saya sesuai, apa elemen yang saya nak ambil. Dan saya akan hasilkan dengan ni lah. Rating 3 juga. Tapi dia tak seteruk Melaka lah. Paling boleh beri 4, tapi I think 3 lah.